Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel gua. Dah lama aku tak buat video. Last video aku buat kat event HMYT volume 3 tu lah. Jadi aku rasa video aku ni agak bising lah. Sebabnya motor aku, kalau kau tengok video last aku tu kan, yang aku balik daripada event Perak tu, motor aku lost power. Dan aku cek-cek, rupanya PV dia tu seolah-olah dia tak nak buka habis. Jadi aku decide untuk on je 24 jam aku punya PV. Jadi kalau kau dengar, bising sikit lah motor aku. Dan bila on 24 jam PV ni, nak maintain tu tak syok, dia jadi bobok. Tapi okey sikit lah, sebabnya aku pakai exhaust pipe, dia lawas. Jadinya power dekat bahagian tengah tu dia ada. Kalau aku pakai exhaust standard, memang hilang terus lah, memang bobok. Dan tak boleh pergi atas 100 langsung, melainkan aku kena tarik, main RPM tinggi boleh. Kemudian aku punya apa ni, timing agak rendah. Aku kena main throttle. Okay, jadi malam ni, malam minggu, aku keluar awal. Dalam 8.30 aku dah keluar dah. Sebabnya aku ada meeting dekat sekolah lama aku, meeting untuk alumni. Jadinya aku on the way ke sana lah. So untuk konten malam minggu, aku cuba buat, aku cuba tengok lepas meeting tu ada tak aku ke bandar. Kalau ada, insyaAllah aku akan buat konten lah. Kalau tak ada, konten aku just aku pergi dan balik sahaja. Tak ada benda yang menarik sangat lah. Jadi itu je untuk konten aku malam minggu. Jadi kita tengok macam mana. Harap-harap member aku adalah pergi ke bandar kan, pusing-pusing bandar, lepak bandar ke. Kalau tak, start lah aku dekat sana. Lagi aku tunjuk sikit macam mana motor kalau PV on 24 jam ni. Bawah memang low power. Tengok ni. Nampak dia berat. Tapi kalau hujung, bila dia dah RPM tinggi, dia hidup. Tapi bila kita nak maintain macam ni kan, nak maintain RPM sedang, tengah-tengah, dia jadi bobok. Kalau kau nak maintain dalam 110 gitu, 120, kena main gear 5. Masuk gear 6, dia akan drop dan motor jadi berat. Lagi aku tunjuk macam mana. Dia nak naik ke RPM tinggi tu, dia bobok dulu. Tapi bila dah buka,
Bila dia rendah, nak maintain RPM 8 tu okey lagi lah, shock lagi. Tapi bila 5 ke atas, 5-6, dia kurang sikit. Macam nak maintain macam ni boleh. Tapi kalau kau naik gear 6, dia berat sikit. Dia bawah 8, nampak? Bawah 8. Lama-lama dia drop. Jadi korang kena adjust RPM 8, baru dia shock sikit. Tapi kalau highway sedap lah. Kalau highway dia maintain je. Cuma jalan town ni dia agak serabut sikit lah, bawa motor PV on 24 jam ni. Jadi aku try tunjuk kalau tarik pick up macam mana. Memang berat lah. Nampak? Berat. Bila dah buka baru dia henjut. Bila dah buka, bila RPM dah tinggi. Drop sikit. Kalau nampak, bila RPM bawah 7 hilang tu power. Ni aku pula RPM pun tak pergi dah. Saja je lah nak share. Kalau PV on 24 jam ni, jalan town memang berat. Ni aku pakai gear 4. Yang 4 hidup lah. Yang 4 sedap tarik. Yang 4 ni layan je. Macam ni layan. Dia naik slow. Nampak? Dia naik. Okay, itu je lah aku nak tunjuk. Saja nak share sikit. Kot-kot lah ada yang bertanya kalau TZM ni buka je PV apa yang jadi. Tapi biasa yang main TZ dia akan tahu lah. Cuma yang shock, kalau PV on je manjang ni, bila pakai paik main jalan kampung, memang geng-geng budak rempik ni lah kan, rempik kampung ni memang akan pandang lah. Sebab dia tengok kuat lah bunyi paik TZM ni, kalah paik RZ. Aku sama buat. Ni aku tak sure lah aku punya mic bunyi ke tak. Harapnya dengar lah. Dapatlah aku tutup sikit bunyi exhaust dengan suara aku.
Lagi satu yang syoknya, kalau rem tu ulas memang confirm bunyi kuat. Dia tak ada macam nak kena main dulu bawah tu kan, bagi dia dapat apa tu, dapat timing yang tune untuk menjerit tu, tak payah. Yang ni ulas memang confirm menjerit dah. Macam ni, dia bobok sikit. Tapi bila dah buka, mudah lah. Ada masa shock, ada masa tak shock. Tapi kalau motor sihat, servo main elok, shock pakai ni lah, hidup lah PV tu kan, on off. Kalau servo rosak ataupun servo gila ke, better matikan servo, on je. Tapi kalau kau nak jimat, buka separuh. Nak jimat minyak kan, sebab kalau on 24 jam ni, minyak akan parok sikit lah. Aku perasan motor aku lepas buat on PV 24 jam ni memang parok gila. Tapi aku tak pasti sama ada parok sebab buka 24 jam ataupun sebab aku tukar carburetor. Sebab sekarang ni aku pakai carburetor PWK ke apa tak, brand tak ingat. PWK lah kan, 32mm. Jadinya itu pun salah satu juga punca minyak parok. Masa aku try exhaust standard hari tu, ni nak bawa slow macam ni pun tak boleh nak bawa santai macam ni pun tak boleh. Memang dia berat terus. Yang ni ada juga pergi kan, walaupun dia berat sikit tapi ada juga pergi. Kalau exhaust standard memang tak pergi langsung. Dia simpan power. Bila betul-betul RPM tinggi, barulah dia terbang. Barulah ditolak motor tu. Bolak sikit. Dah buka okey lah. Kita pancung sikit. Velg ni lama juga
Ni gear 5. Gear 5 apik yang bawah 6 berat. Kena turun lagi. Tadi dapat apa? 16. Okey lah. 16 kalau meter standard TZM 17. Meter aku ni berat 10. Meter aku kalau 16 meter TZM 17. Kalau GPS 15. Dia beza 10. 10 ya. Ni kalau nak layan bobok main gini lah, layan bobok. Yang 5 maintain bawah RPM 6, layan bobok lah. Naik 6 buka lah sikit. Sorry, tadi gear 4. Gear 4 RPM bawah 6 bobok. Kalau 5 lagi lah. Ni gear 6. Gear 6 boleh nak maintain meter 70-80. Tak ada bobok. Tapi kalau kau pakai exhaust standard, memang gila-gila lah. Memang bobok, lepas tu berat gila. Macam ni Gear 6. 72, 73, 74, 75. Tak ada bobok lagi. 76, 77, 78. Ada sikit bobok 79. Ada sikit bobok 80. Masuk 80 ada bobok. Bawah 80 boleh santai. Aku rasa video aku ni dah cerita pasal ni lah pula. Cerita pasal motor TZR kalau PVR 24 jam. Asal dapat konten petang minggu. Petang minggu pula, malam minggu. Jadi kalau korang nak layan bunyi TZ, boleh layan video ni. Sebab video ni memang bunyi kuat je panjang. Okey kan, nak sampai dah. Aku off dulu. Jadi dah settle meeting apa semua. Kalau aku ada buat konten lagi, aku akan sambung lah. Kalau tak, sampai sini je lah video aku.